kita buat keputusan, kalau begitu kita kepung lah Datuk Seri Najib. Saya buat liputan Datuk Seri Najib di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur. Pergi tu tertebur dengan Datuk Tengku sekali lagi. Kena cuit lagi. Tengok lepas tu tiba-tiba saya kena marah. Tengok yang interview saya betul-betul Datuk Seri Najib. Sudah masa nak masuk muka saya dah merah dah. Okey lah kalau saya kerja untuk Najib ni, sebab ini dah dipanggil. Daripada tu majoriti kata jangan pergi. Untuk Najib ni bukan kecil anak, dia kata pemimpin yang banyak hal yang dia kena ni. Lepas tu ada banyak isu, orang akan serang besok, teruk nak menjawab kan. Lepas tu bila dapat gaji pertama, barulah dapat slip gaji kan. Barulah saya tahu, gaji saya separuh daripada gaji saya di utusan. Dia kata maki hamun orang Malaysia ni lagi teruk daripada Amerika. Dia merasakan dia hebat dah berjaya menangani komen-komen negatif terhadap presiden. Bila dia tengok yang Malaysia punya komen lagi ganas, kelas batal. Adakah Datuk menjangkakan kekalahan 2018? Rindu tak dekat Datuk Seri Najib? OMM Podcast. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama dengan saya Din, host anda untuk episod kedua kali ini dalam OMM Podcast. Tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan untuk anda di semua platform OMM. Dan untuk tetamu saya pada hari ini ialah cukup-cukup istimewa kerana dia bersama dengan negarawan idola saya, iaitu Datuk Seri Najib. Dan saya nak memperkenalkan terus tetamu kita untuk episod kedua hari ini ialah Datuk Akmal Hisham, ataupun nickname-nya Datuk Mok. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, bukan apa saya kata negarawan favourite saya. Saya pernah satu hari tu Datuk pergi jogging dengan kawan-kawan saya dekat Tasik, dekat dengan Tugu Negara tu, Perdana kot Tiba-tiba Datuk Seri datang situ dan kita jogging sekali. Dan betapa sempoinya situasi tu menyebabkan saya impress lah betapa seorang Perdana Menteri turun ke Padang bersahaja di hujung minggu. Dan lepas tu tak pasal-pasal kita orang makan nasi lemak dekat belakang Masjid Negara tu. Jadi saya perkenalkan kepada anda yang sedang menonton OMM Podcast pada hari ini. Datuk Akmal Hisham ni ialah mantan Setiausaha Akhbar kepada Datuk Seri Najib sejak 2009 sehingga 2018. Dan sebelum itu lagi Setiausaha Akhbar, Menteri Keuangan 2008 ke 2009, Menteri Pertahanan 2004 ke 2008. Juga beliau bekas wartawan Utusan Melayu sejak 1997 sehingga 2004 lagi. Saya masih di bangku sekolah. Muda lagi Din Muda lagi. Dan pernah berkhidmat di Akademi Penulis. Dan Datuk Akmal pemegang ijazah Sarjana Muda Sastra Pentadbiran Sosial. Itu serba sedikit. Datuk, tadi kita pernah kita berborak juga sebenarnya di belakang tabir off air lah kan. Nak tanya jugalah Datuk, sebelum perjalanan menjadi orang media, Datuk tadi cerita seorang kaki demo juga waktu tu. Kalau kita boleh. Itu zaman universiti. Itu zaman universiti dan mungkin untuk orang yang berada dalam politik, Datuk, ramai yang kenal Datuk sebagai orang Najib. Tapi boleh tak bagi tahu kepada penonton OMM yang mungkin langsung sebelum ini tak tahu sangat pasal politik pun, mungkin tahu pasal politik ni bila mengundi, siapa Datuk Mok sebenarnya? Selain daripada apa yang sudah ceritakan seberingkas tadi. Tak nafilah ramai orang manggil saya sebagai orang Najib. Dia bucanya bukan apa, sebab saya pernah bertugas sebagai pegawai kepada Datuk Seri Najib selama 14 tahun. 14 tahun. Sebelum bertugas dengan dia pada tahun 2004 tu, saya ni bukanlah orang politik yang terlibat dengan Datuk Seri Najib ke. Saya pun tak terlibat aktif dalam politik UMNO, tak ada. Saya waktu di universiti, saya tak menyertai mana-mana parti pun. Lepas habis belajar universiti, baru saya sertai parti politik. Orang mengenali saya juga sebagai, selain sebagai pegawai, dia menganggap saya orang yang minat politik, termasuk politik UMNO. Tapi sejarah saya,
ketika di universiti dan juga ketika bertugas media ni, dia berlawanan daripada apa yang orang faham. Okey, berlawanan. Saya suka. Berlawanan. Yelah, macam saya. Yelah, tadi sebelum saya sebut pasal cerita yang berlawanan ni, orang mengenali saya sebagai Datuk Mok. Sebenarnya Datuk Mok ni, nama saya Mok tu nama daripada saya zaman kecil. Okey. Sebab orang ingat Mok tu singkatan nama bapak saya, Moklis. Ramai juga keliru kan. Tapi sebenarnya Mok tu ialah singkatan Mok gemuk. Lah. Waktu kecil dulu saya agak gemuk lah, tak nafikan lah. Tapi bila kita makin besar, dah kurang, tak nampak lah sangat gemuk. Tapi nama tu dah melekat. Melekat namanya ya. Ya, kawan-kawan pun dah biasa sebut nama tu. Kita pun tak adalah rasa malu ke, rasa terhina ke nama tu kan. Sebab nama tu, yalah, mudah orang ingat kita. Ya. Dah melekat dah. Ya, dah melekat. Jadi bila saya masuk universiti, ialah masa tadi tersebut hal demo kan. Saya pernah jadi pemimpin pelajar di Universiti Melayu sebagai timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Itulah bila saya bekerja dengan Datuk Seri Najib, ramai kawan-kawan saya di kalangan pimpinan pelajar yang sama dengan saya, ramai pelajar universiti yang kenal saya, terkejut macam mana saya boleh bekerja dengan Datuk Seri Najib. Waktu tu banyak melawan ke waktu MPP tu, Datuk? Saya ada sejarah tersendiri dengan Datuk Seri Najib ni. Dan ini pula antara yang jadi dilema saya sebelum saya bekerja dengan Datuk Seri Najib. Kita throwback lah ni. Throwback. Pada tahun 95 lah antara 95. Waktu tu Datuk Seri Najib waktu tu Datuk Seri Najib ialah Menteri Pendidikan. Waktu tu juga kerajaan nak memperkenalkan pengkorporatan universiti. Pengkorporatan universiti ni jadi satu kejutan jugalah dan trauma kepada ramai pelajar. Sebab apa yang kita dipahamkan, melalui pengkorporatan universiti ni, yuran pengajian akan dinaikkan. Jadi mahal. Jadi ramai terkejut. Pembangkang pun main isu ni merata-rata. Sedangkan saya ni pimpinan pelajar, kita tak memihak mana-mana parti waktu tu. Dan sebelum ni pun, sebab tu saya bertanding, kita berjaya mengalahkan parti di Universiti Melayu tu yang pro kepada pembangkang. Dan gabungan kita ni ialah gabungan ada yang pro kerajaan, ada yang tidak memihak mana-mana parti. Dan kita ibarat macam pasukan barulah di universiti. Dan baru menang, tiba-tiba dikejutkan dengan pengkorporatan universiti yang mengejutkan ramai pelajar. Jadi kita melihat isu ni sangat besar. Di saat kita pun nak cari dana untuk bantu pelajar miskin pun tak cukup. Kan waktu tu ialah pinjaman yang diberikan oleh MARA loan daripada JPA pun tak banyak. Dalam 4,000 setahun kan. Sama 90-an lah tu ramai pelajar susah. Kita siap kawan-kawan susah. Sekarang kita nak terpaksa melayan dengan pengkorporatan universiti. Kalau kita bersetuju, apa jadi dengan nasib kami ni? Kita pun bukan anak orang kaya. Kan? Jadi bila kita bincang-bincang, tiba-tiba seolah ada kesepakatan antara semua universiti. Yang condong kepada pembangkang pun setuju bahawa kita perlu bantah benda ni. Yang condong kepada kerajaan pun setuju untuk bantah. Sebab mesej kita nak sampai ialah kita perlu jaga kebajikan pelajar. Dan kita pun akan terkesan. Jadi kita nyatakan bantahan pada universiti. Nampaknya waktu tu universiti tidak berminat nak mendengar bantahan kita. Dan satu hari kita dapat maklumat bahawa Datuk Seri Najib akan dijemput untuk merasmikan bangunan Perpisahan Universiti Melaya. Tahun 95. Yang saya ingat lagi, waktu tu saya timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Bila kita nak serah memorandum, kita maklum kepada pihak universiti bahawa kita nak serah memorandum secara baik untuk menyatakan kerisauan kita. Bukan kita nak melawan kerajaan, kita nyatakan kerisauan kita tentang kesannya kepada pelajar. Tapi kehendak kita ditolak mentah-mentah oleh pihak universiti. Pihak universiti kata tak boleh, sebab jangan nak cuba mengacau majlis universiti dan jangan cuba untuk buat hal lah di majlis yang melibatkan menteri ni. Jadi bila itu yang diberitahu pada kita, ada perasaan tak puas hati lah di kalangan darah muda. Dan benda tu merebak dengan cepat di kalangan pelajar. Dan macam ni ramai pelajar tak happy. Pelbagai kaum ni. Bukan yang Melayu saja, kaki demo Melayu je. Selama ni kat Universiti Melaya kan, apa demo, Universiti Melaya daripada dulu artis datang pun tak demo, suka-suka je kan. Artis datang tak kisahlah siapa pun. Michael Jackson datang pun pelajar Universiti Melaya buat demo. M. Nasir datang pun dia demo. Sudirman datang pun dia demo. Semua demo tu. Sheila Majid datang pun dia demo.
Masing-masing ada apa pandangan Pegangan masing-masing. Macam sekarang pun sama industri Melayu. Ya. Selalu kita dengar demo sekarang kan. Ya. Itu dah memang perangai daripada dulu. DNA macam tu. waktu tu. Okay, sampai sekarang. Sama macam PMX kita kan. Dia pun daripada industri Melayu. Kilang yang sama. Ya. DNA tu ada sikit sebanyak sampai legasi sekarang. Jadi kita tak perlu heran lah kalau pelajar industri Melayu ni nak berdemo. Itu dah diajar daripada dulu. Kan? Ada sejarahnya. Ada sejarah. Jadi bila kita nak serah memorandum juga, yang kita terkejut, yang hadir lebih kurang 3,000 orang belajar. Wow. Saya pun terkejut. Bukan UM saja waktu UM tu. saja. UM saja Pelajar 3,000. UM dekat 3,000 orang. Dengan pelajar Cina pun ramai, pelajar India pun ramai. Sebab diorang pun merasakan susah nak terang kepada pelajar nanti. Yang Cina pun terkesan juga. Ya. India pun terkesan. Jadi bila begitu, pada majlis yang sama, kita nak serah memorandum, dihalang pula lagi. Okey. Pihak ministeri halang lagi, tak boleh. Jadi kita buat keputusan, kalau begitu kita kepung je lah Datuk Seri Najib. Dari Jangan bagi rancangan keluar. nak menyerahkan memorandum Jangan bagi dia keluar daripada Bangunan Asas selagi tak terima memorandum. Ketika itu Datuk Seri Najib tak tahu kita nak serah memorandum. Okey. Jadi kita kepung dia dekat nak habis majlis, dia pun heran. Pihak pengawal dan universiti kata jangan keluar lagi Datuk Seri sebab pelajar kepung kat luar tu. Jadi pada masa tu okey. Pengawal Datuk Seri Najib, bodyguard dia lah, jumpa dengan kita kat luar. Apa hal? Kita cakap kita nak serah memo untuk melahirkan kerisauan kita lah pasal perkumpulan universiti. Boleh je serah, kata pengawal dia. Saya kata universiti tak bagi. Kenapa pula tu nak serah elok-elok, apa masalahnya kan? Dia kata okey. Dia pun bawa kita ke dalam, jumpa Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib, lepas tu kita jumpa, kita serah. Datuk Seri Najib dengan muka senyum, dengan muka apa kata, dia dengar pandangan apa yang you nak luahkan, dia tanya kan. Kita luahlah, Tok Sri, waktu tak sesuai kan. Kita pun tak jelas pokok peralatan ni macam mana kan, kita cakap. Okey, tak apa. Lepas tu dia terima elok. Lepas dia terima, kita pun keluarlah maklum kepada pelajar yang berdemo ni bahawa memorandum kita telah berjaya diserahkan dengan baik. Dan Datuk Seri Najib kata dia akan tengok memorandum ni dan dia akan pertimbangkan lah. Betul, Alhamdulillah. Selepas tu beberapa bulan kemudian, bila berlaku lagi beberapa demo, akhirnya Datuk Seri Najib panggil pimpinan pelajar Universiti Melayu ni datang jumpa dia pejabat. Okey. Dan kita adakan perbincangan. Dan layanan Datuk Seri Najib waktu tu cukup baik. Kita pergi dalam keadaan risau. Nak kena buang universiti ke ni? Yelah, kita tak tahu apa nak jadi kan. Sebab aku tidak membenarkan kita buat sidang media. Aku menghalang kita buat demonstrasi. Aku menghalang kita menghentam kerajaan. Tapi bila pergi pejabat, kita dapat layanan berbeza. Okey je Dia dengar, dia bagi pandangan kenapa nak perkoperatan. Dan akhirnya dia kata, tak apa, mana pimpin pelajar yang ni, besok kalau ada peluang saya nak apa? Nak bantu buatlah umrah, dia kata. Sampai tahap tu. Kan, sampai tahap kita pun terkejut. Ini Datuk Seri Najib ke? Kan? Di situ saya ada perasaan, dulu saya dah pernah melawan dia ni, takkan saya nak kerja dia. Contoh kan? Itulah sebab. Jadi bila saya bekerja ni, ramai orang tanya saya macam soalan lah, macam mana saya boleh bekerja? Kalau saya ada ruang, saya boleh cerita sikit kot kan, macam mana kan. Tapi Datuk, sebelum tu kan, lepas tamat pengajian dekat UM tu, Datuk memang terus menjadi wartawan dekat Tulisan Melayu? Tidak. Okey. Saya waktu habis belajar, saya dapat tawaran bekerja di Akademi Penulis. Akademi Penulis ni ditubuhkan oleh PENA, Persatuan Penulis Nasional, dengan beberapa syarikat media lah. Waktu tu TV3, Utusan, NST, Berita Harian yang menaja akademi ni. Bertujuan untuk jadikan pusat latihan kepada wartawan, di samping membuka ruang kepada orang ramai untuk belajar bidang penulisan dan kewartawanan. Ramai juga yang mana belajar di situ kemudian menyertai syarikat media kan. Ramai juga yang lahir dari situ. Kita buat kursus jangka pendek 3 bulan. And then untuk wartawan senior, kita kenalikan kursus untuk ke arah dia menjadi editor. I see. Tak ada, dia macam tak ada tawaran-tawaran nak terjun terus ke politik ke? Tak ada. Waktu tu kita kawan-kawan MPP tak ada. Tak, kita memang khusus untuk latih ke arah media, untuk mantap. Sebab di Malaysia waktu tu tak ada satu pusat latihan khusus untuk media. Jadi kalau macam syarikat media, dia buat latihan in-house banyak kan. Jadi kalau ada situ,
semua syarikat media boleh hantar. Okey. Yang dia rasa future editor, orang yang dia rasa potensi tu jadi ketua pengarang, dia latih di situ. Dia mengikuti latihan lama juga di situ. Yang ini yang orang kata satu peluang lah untuk dapat latihan yang lebih tersusun, selain dapat latihan di luar negara lah untuk media kita. Lepas itu yang berkhidmat dengan Utusan Melayu dari 1997 sampai 2004. Sebelum saya bekerja di Utusan Melayu ni, saya dapat tawaran bekerja di Harian Metro. Tawaran daripada ketua pengarang Harian Metro lah. Tapi lah, saya ada sifat degil juga. Orang offer senang-senang ni, saya tak nak pergi. Saya pergi mohon utusan. Saya cakap dekat, mohon? Dah ada orang tawar tapi tolak. Orang tawar untuk masuk, saya tolak. Saya tak nak. Tapi saya buat mohon utusan. So saya kata, apa yang degil saya ni ya? Saya pergi mohon utusan, saya pergi interview. Interview oleh orang saya tak kenal pun siapa-siapa. Dia yang orang interview saya kan. Dia tengok dapat. Dan saya bekerja lah utusan. Ada sebab tersendiri ke Datuk? Selain daripada sebab melawan tu? Sebab saya suka cabaran. Saya suka cabaran baru dan saya tak suka istilah guna kabel. Saya nak pergi ke satu tempat yang atmosphere dia saya tak kenal orang. Saya nak cuba satu yang baru dan saya nak uji keupayaan dan kebolehan saya. Saya suka begitu macam tu. Jadi kalau saya pergi tempat yang memang contoh ada orang saya kenal, orang kata ini masuk guna kabel lah ni. Saya tak suka benda-benda tu kan. Sebab saya ada prinsip saya sendiri dan saya cuba utusan. Sebab waktu tu siapa tak nak kerja Harian Metro? Glamour. Akhbar paling laris. Kan? Walaupun orang kata cerita artis banyak, cerita misteri, cerita pelik-pelik ni pun banyak kan. Tapi saya pergi kepada yang lebih serius, iaitu utusan. Di situlah saya berkhidmat sehinggalah 2004 ni saya berdepan satu lagi dilema. Yang libatkan tawaran kerja dengan Datuk Seri Najib lah. Padahal sewaktu di Utusan Melayu pun tak banyak sangat pun cover berkenaan dengan Datuk Seri jarang. Saya tak banyak lah. Tapi waktu kerja utusan saya ada hubungan yang agak baik juga dengan ramai menteri. Saya boleh telefon Datuk Seri Najib di rumah untuk dapat komen. Sebab waktu tu nombor handphone tak ada kan. Handphone biasa Android kan. Yang ni kita boleh SMS dengan call kan. Tapi dengan Datuk Seri Najib saya boleh dapat call direct rumah untuk dapat komen. Saya ada beberapa menteri yang saya boleh dapat kira connection yang baik saya lah. Macam waktu tu Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Syed Albar. Ini saya boleh call ke rumah untuk dapat komen. Sebab dia dengar utusan call, biasanya diorang angkat. Kan bila biasa kita tanya bodyguard, Datuk Seri dah balik ke rumah? Ke rumah kita ke rumah lah. Saya waktu tu ramai menteri bila dengar akhbar utusan call, dia angkat. Itu saya dapat selalu juga. Tiap-tiap minggu saya mesti dapat story. Dia ada story ke di sebalik mudahnya tu Datuk? Kita perlu ada hubungan baik dengan pegawai, dengan bodyguard dia, dan mempunyai impression yang baik kepada menteri itulah. Macam saya dulu. Adakah sebab penulisan berita tu yang baik-baik? Tak, saya tidak banyak buat berita-berita yang panas juga. Di utusan dulu saya banyak buat story eksklusif. Sebab saya ada target, setiap minggu saya mesti ada paling kurang 3 story eksklusif front page. Itu sasaran saya. Sebab itu waktu saya kerja utusan, walaupun tak lama, dalam 6 tahun setengah, saya boleh menang 22 anugerah. Macam-macam anugerah saya dapat. Sebab waktu tu, persaingan saya waktu tu dengan Zulkifli Jalil. Sekarang dah jadi ketua pengarang Berita Harian. Itu saya berdua selalu bersaing dengan dia. Tapi persaingan kami sihat. Sebab kami selalu cuba dapat story eksklusif. Yang boleh jual paper lah orang panggil, muka depan. Bila kita ada target, seminggu tak kurang 3 story eksklusif muka depan. Eksklusif banyak kita boleh dapat. Kadang tak boleh masuk ke depan pun. Tapi kalau kita dapat 3 kali seminggu, muka dapat tajuk first lead ke second lead ke, uish, besar waktu tu. Kan. Kalau Gen Z mungkin terfikir muka depan. Dulu surat khabar. Dia surat khabar dia macam yang broadsheet ke ataupun apa tu. Jadi muka depan tu yang muka depan sekali lah. Tajuk utama dia. Tajuk utama tu. Sebab sekarang ni kan mungkin ada yang dah tak beli surat khabar fizikal, semua digital. Jadi muka depan tu lah. Muka depan sekali tu. Berbeza lah tu sekarang dengan dulu.
Jadi Datuk, fast forward, macam mana Datuk boleh sampai menjadi Setiausaha Akbar? Itu pun saya pun kadang fikir pun macam mana jadi macam ni Sebab saya ingat lagi pada satu hari dalam bulan Mac tahun 2004 lebih kurang, saya pergi buat liputan. Datuk Najib hadir satu convention Barisan Nasional di Shah Alam. Lepas habis sidang media tu, tiba-tiba Datuk Seri Tengku Sarifuddin, dia Sesat Datuk Najib lah waktu tu. Waktu tu dia belum Datuk lah apa semua kan. Tiba-tiba dia cuit saya, kau hantar resume? Lepas tu saya tanya, resume apa? Kau hantar je. Untuk apa? Saya kata kan, kau hantar je. Okey lah. Saya kata, cakap macam tu, saya kata, saya buat bodoh lah. Seminggu saya tak ni, saya tak balas, saya tak hantar pun. Sebab saya tak tahu apa benda. Saya rasa dia nak tarik saya kepada media lah, saya ingat. Waktu tu pun saya ada kendalikan satu ruangan gaya tentera. Kita ada buat satu suplemen bulanan 20 muka surat untuk cerita tentera saja. And then setiap hari Sabtu kita ada ruangan gaya tentera 3 muka surat broadsheet dalam utusan. So saya kendalikan ruangan tu bersama dengan kawan saya Hamdan Namli dan ketua kita waktu tu Allahyarham Kamarul Zaman. Dia ketua meja jenayah, tapi bersama dia memantau saya dengan Hamdan lah. So kita buat kerja ni. Jadi sebab Tengku ni sebab Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, mesti ada sesuatu kat ni kan. Tapi saya tak minat. Sebab dalam kepala saya daripada zaman universiti, saya takkan kerja kerajaan. Bukan saya benci kerajaan, sebab saya tak suka kerja pejabat. Saya suka cabaran. 8 ke 5, 9 kadang tak. Sebab bidang saya memang pentadbiran sosial. Sepatutnya saya jadi pentadbir lah, nak jadi PTD ke apa kan. Tapi saya tak ada jiwa untuk ke arah tu, sebab saya suka cabaran. Jadi bila saya tak hantar, lepas tu seminggu selepas tu saya buat liputan Datuk Seri Najib di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dekat sebelah bangunan apa tu, Wisma Pahlawan tu kan. Saya pergi tu tertebur dengan Datuk Tengku sekali lagi. Kena cuit lagi. Lepas tu tiba-tiba saya kena marah. Saya ingat lagi ayat dia sampai sekarang. Aku suruh hantar resume, hantarlah. Dia ayat meninggi suara tu. Dia macam nak marah lah. Saya terkedu sekejap. Apa hal marah pula dia kan? Kau tak hantar tak boleh. Saya kata, Tengku tak hantar tak boleh. Tak ada, aku suruh hantarlah. Lepas tu 3 hari saya fikir, saya tak nak hantar. Itu pun tak hantar juga lagi. Tak hantar juga lagi. Dan saya pun tak tanya pun nak hantar resume untuk apa, kerja apa kan. Saya tak tanya pun sebab jiwa saya tak ada waktu tu. Saya tak hantar. Lepas tu, lepas hari keempat kelima tu dia telefon, kenapa kau tak hantar lagi? Kan, mungkin juga dia pun ada telefon seseorang di utusan untuk bercakap kat saya, Tengku suruh hantar tu, hantar lah, hormat dia. Sampai call office So saya bila orang cakap kena hormat, sebab utusan pun ada kerjasama baik dengan Kementerian Pertahanan, ada credibility saya tak nak imej utusan terjejas kan, kerana sikap saya kan. Jadi saya hantar lah. Saya ingat saya hantar, tak apa saya hantar, bukan panggil interview pun saya kata kan. Mesti ramai senior-senior yang lagi hebat akan dipanggil kan. Tiba-tiba satu hari lebih kurang 2 minggu kemudian, Datuk Tengku call saya. Dia kata, besok kau boleh datang interview tak? Saya kata, esok tak boleh. Kenapa? Ni Datuk Najib panggil interview ni. Tak boleh, saya. Kenapa tak boleh? Sebab besok saya dah atur satu interview dengan bekas Panglima Terlaut, saya kata. Saya tak boleh, sebab saya nak dapat dia susah. Kalau saya tak interview, hari Sabtu ni satu muka surat, broadsheet, kosong. Tak ada bahan saya nak isi. Habis macam mana? Hari lain lah. Lepas tu, bagilah orang lain interview. Saya tak boleh interview je. Dia reject macam tu. Lepas tu saya ingat habis lah. Mesti dia kata, ni budak belagak ni, boleh-belah lah kan. Lepas tu dalam 2-3 hari kemudian dia call balik. Minggu depan Isnin dah atur interview, kau jangan buat ada alasan lagi, datang. So dalam kepala saya tu, bukan kita nak kerja. Saya kata, tak apa, saya pergi atas dasar hormat. Saya ingat yang interview saya dia je lah. Tak mungkin Datuk Najib. Mana lah dia Timbalan Perdana Menteri, sibuk. Bila saya hadir hari Isnin tu, saya ingat tiba-tiba saya jumpa dengan Datuk Aziz lah, dia berketua sesulit lah tu kan. Lepas tu, okey, ni Akmal kau tunggu kejap lagi interview. Okey lah, saya relax kan, dengan harapan kosong. Bukan harapan nak dapat, harapan kosong. Lepas tu saya tanya siapa lagi datang tiba. Dia kata 3 orang dipanggil. Seorang ialah senior media yang masih berkhidmat dalam media. Seorang lagi
bekas media yang berkhidmat di sebuah universiti. Okey. Saya telah hati, syok ni. Mesti dua orang tu jadi pilihan ni sebab ada calon lain lah. calon lain. Sebab saya kata tak logik dia nak pilih saya. Waktu tu umur saya baru 31 tahun. Okey. Saya rasa saya ni budak ni. Okey. Kita tak rasa diri kita sini kan. Saya rasa saya ni budak lagi. Sebab yang lagi dua orang tu sini lagi. Kau nak jaga seorang timbalan Perdana Menteri yang disebut-sebut bakal Perdana Menteri pula. Kita ni siapa? Kan? So saya pergi happy, bukan happy nak dapat, happy Tak dapat. kemungkinan besar tak dapat. Okay. So saya boleh buat kerja saya seperti biasa kan. Tengok-tengok yang interview saya betul-betul Datuk Seri Najib. Sudah, saya nak masuk muka saya dah merah dah. Sebab saya tak expect dia yang akan interview. Sebab saya ingat pegawai dia je lah. 2-3 orang pegawai dia termasuk Datuk Tengku akan interview. Tengok betul. Dan interview pula, diorang beritahu saya, interview sekejap je, 5 ke 10 minit. Okey. Bila 5 ke 10 minit, saya happy dah. Masuk-masuk, lebih setengah jam ke dah. Lama. Macam-macam dia tanya, awak Akmal ya? Padahal dia tahu muka saya. Cuma dia tak tahu nama saya kan. Sebab saya selalu buat liputan dia, buat tempat-tempat. Saya pernah pergi buat liputan eksklusif ke Gubir bersama dia. Dia pernah bawa saya. Tapi dia tak ingat nama saya. Bila tu, okeylah dia tanya pengalaman tu, masuklah. Universiti saya buat apa. Dia tanya saya minat politik ke tidak. Minat ke kerja orang politik? Saya kata minat tak adalah kan. Tapi saya suka dengan kerja saya sekarang. Untuk buat story-story berkaitan MINDEF pun saya minat. Sangat minat saya kan. Tapi kalau saya nak awak bekerja, nak tak? Saya cakap begini, yelah kita pun nak jaga juga kan. Kata, terpulang untuk Sri lah. Tapi kalau ditawar, saya akan pertimbangkan. Tapi yelah, apa-apa pun, saya serah untuk Sri lah. Itu penutup saya kan. Padahal dalam hati tu, tak nak lah kan. Tak nak lah tu kan. Lepas tu, dah saya habis interview, saya balik, relax. Lepas tu tak berapa lama dapat panggilan. Dia beritahu, okey lapor diri. Dia kata lapor diri. Yang sini-sini tu apa jadi? Kan, kan? Lagi 2 orang tu Tak, Datuk pilih awak. Sudah. Lepas tu saya kata, saya tak cakap saya terima. Lepas tu saya minta pandangan kawan-kawan dalam utusan. Ramai saya minta pandangan. Di kalangan editor, senior editor, kawan-kawan yang ketua unit, kawan-kawan lain. Saya minta pandangan, okey lah kalau saya kerja untuk Najib ni sebab sini dah dipanggil. Daripada tu, majoriti kata, jangan pergi. Waktu tu ditawarkan memang setiausaha akhbar. Saya tak tahu jawatan apa. Tak tahu pun jawatan apa. Saya tak pernah tanya dan diorang pun tak ada sebut. Jawatan setiausaha akhbar ke, pegawai media ke. Tak pernah sebut. Yelah, orang suruh hantar resume, hantar. Orang suruh interview, pergi interview. Sebab jiwa kita tak ada, betul tu. Lepas tu, gaji pun saya tak pernah tanya. Okey. Kan? Lepas tu tanya, majoriti kata jangan pergi. Okey. Waktu tu pula, utusan dalam proses nak mulakan penerbitan akhbar Cosmo. Okey. Ada beberapa orang, termasuk dia dalam pengurusan kata, tak payah pergilah sebab nama awak ni bakal jadi seseorang assistant new editor untuk akhbar baru ni. Okey. Macam sedap bunyi kan. Lepas tu, yelah, ada seorang senior editor pun cakap dia, tak payah pergilah. Awak, utusan ni lagi sesuai dengan jiwa saya lah kononnya kan. Yelah. Sana kan kerja pejabat ni lain macam. Datuk Najib ni bukan kecil anak. Dia kata pemimpin yang banyak hal yang dia kena ni. Lepas tu ada banyak isu. Orang akan serang besok teruk nak menjawab kan. Saya macam tadi lah degil. Bila lagi banyak orang kata jangan. Saya menongkar arus. Lalas saya buat macam pergilah. Pergi-pergi, lapor diri, baru tahu jawatan setiausaha akhbar. Lepas tu tak tanya gaji lagi. Berapa gaji? Gaji pun tak tanya. Tak tanya. Lepas tu bila dapat gaji pertama, barulah dapat slip gaji kan. Barulah saya tahu, gaji saya separuh daripada gaji saya di utusan. Tapi saya tak komplain. Saya tak komplain pada tu saja. Tu, gaji saya ni separuh daripada gaji saya utusan kan. Banyak beza ni. Kata-kata. Saya tak komplain apa. Lepas tu saya tanya Tengku, inilah gaji grade 41 kerajaan dia kata. Lepas tu saya kata, patutlah ramai tak nak jadi setiausaha akhbar. Gaji rendah. Kan? Awak pula tak tanya. Tak tanya. Yelah, kalau kita minat, kita akan tanya detail kan. Masa interview kita tanya jawatan saya ni macam mana, apa gaji saya yang negara berapa, yang Datuk nak offer contoh kan. Tapi saya tak. Lalas tak apalah, saya tawakal je lah. Kerja. Lepas tu, lepas tahun tu, yelah, kita mengambil kira masalah setiausaha akhbar lain juga. Saya mencadang pada Sri Tengku, minta kerajaan naikkan grade setiausaha akhbar. Lepas tahun tu, okeylah. Datuk Sri Tengku buat kertas kerja apa semua, minta ni dapat naik grade 48. Okey. Gaji tinggi lah. Okey. Terus gaji lebih tinggi pada utusan tu lah.
So lepas Itu tu tapi berapa lama kat tu? Datuk, Datuk waktu tu 2004 lah menerima tawaran tu. 2004, 2006 saya dapat naik grade tu. 2 tahun juga gaji separuh. Lepas tu 2 tahun kemudian saya naik lagi grade naik lagi. Okey lah sampai kemudian saya pangku jawatan Sri Akbar Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu jadi Sri Akbar Perdana Menteri. Okey. Naik okey lah. Lepas tu ialah dah jadi perkanan kan. Peranan, tugas sebenarnya Setiausaha Akhbar tu, Datuk. Kalau ikut atas kertas, skop kerja dia memang banyak lah. Ya, kalau dapat surat tawaran kerja sebagai Sri Akbar pun, kalau kita baca pun, banyaknya kerja. Kan? Tapi kalau kita rasa itu banyak, realitinya lagi banyak yang tak tertulis. Okey. Banyak juga saya tengok menteri melantik Sri Akbar di kalangan mereka yang tak ada background media. Okey. Kalau tengok trend tahun Datuk menjadi ataupun sebelum menjadi Setiausaha Akhbar, adakah trend waktu tu Setiausaha Akhbar tu memang ada latar belakang media, wartawan? Ya, waktu tu memang keutamaan kebanyakan menteri ambil wartawan berlatar belakang media. Okey, mungkin antara strategi dia ambil daripada contoh utusan. Sebab dia nak pastikan dia sentiasa dapat liputan daripada utusan. Mungkin setengah tu ambil daripada TV3. Sebab dia nak pastikan selalu dapat liputan daripada TV. Kegemaran waktu tu. Kan? Lama kelamaan saya tengok trend tu mula berubah dan ramai juga menteri yang tak ambil Sri Akbar daripada bidang kewartawanan. Okey. Dia mungkin ada sebab-sebab tertentu. Tetapi dia juga datang dengan risiko. Apabila kita mengambil orang yang tak ada pengalaman dari bidang kewartawanan dan tidak ada pengalaman mengendalikan krisis, isu-isu besar kan, dia akan menyebabkan apabila timbul krisis, dia akan bermasalah. Image menteri tu Dan dia pun tak ada hubungan yang besar, rangkaian media dia tak ada, tak kenal editor, tak kenal kawan-kawan senior-senior media. Ketika jadi Sri Akbar baru dia kenal siapa wartawan ni, siapa dan dia sebenar tu dia jadi macam handicap jugalah. Satu kan lebih bagus kalau kita ambil seorang yang dah dikenali di kalangan media, rangkaian berbanyak, dia dah kenal ramai editor. Sikit sebanyak apabila timbul suatu isu besar, lebih mudah untuk dia dapat liputan. Sebab yalah, ada kekangan media juga, dia tak boleh cover semua menteri setiap hari. Dia ikut keutamaan isu ataupun ikut kepentingan segmen berita yang dia ada lah. Jadi saya nampak bila ada menteri yang melantik Sri Akbar bukan daripada kalangan media, banyak kekurangan berlaku. Yalah, Sri Akbar tu tak boleh nak bina imej baru, imej yang lebih menyelah untuk bos dia. Dia pun apabila menjawab ataupun menyediakan kenyataan media dia tak mantap. Kita boleh nampak, kita sebagai orang lama macam saya sekarang dah 30 tahun bergelombang dalam media kan, dalam dunia media ni, kita boleh nampak ayat-ayat ni okey tak okey. Lepas tu ayat tu yang ni orang baru ni, orang sebut pengalaman. Ayat-ayat yang dibuat dalam kenyataan media ni akan meredakan bara yang ada ke akan menambah lagi minyak untuk jadikan bara lebih besar contoh kan. Benda-benda ni yang kita kena ambil kira. Tugas-tugas rutin tu tak apalah, atur sidang media, buat kenyataan media tu biasa, lepas tu nak atur hubungan baik media. Benda ni, package ni dia tak datang begitu saja, dia perlu datang dengan pengalaman. Okey, betul. Dan tak susah sebenarnya, tak mudah nak cari Sri Akbar yang ada package-package ni. Tak mudah. Nasib baiklah. Sebab dulu masa zaman saya, kebanyakan media yang berkebolehan pengalaman, dia tak nak masuk kerja kerajaan. Perangai macam saya jugalah. Dia tak nak, sebab dia tahu wakil rakyat ni Sabtu Ahad kena ikut balik kawasan. Dia pun nak ada live dia juga kan. Sabtu Ahad tak boleh, lepas tu kerja tak tentu masa. Kadang-kadang kita terpaksa bermalam di pejabat tu nak siapkan teks ucapan. Ini tanggungjawab, antara tanggungjawab Sri Akbar ni buat teks ucapan. Kalau setiap minggu, setiap hari ada ucapan, bila masa rehat? Untuk diri sendiri lagi benda-benda ni lah yang kebanyakan wartawan senior yang berkebolehan lah, yang pada saya memang bagus untuk masuk jadi Sri Akbar, dia tak nak masuk. Okey. Mungkinlah setengah menteri dia susah nak dapat orang dia nak, dah terpaksa ambil daripada bidang lain. Ada daripada pensyarah dia ambil, ada daripada lawyer. Lawyer jadi siapa, kita pun macam mana lawyer jadi Sri Akbar ni kan. Tapi tak apalah, menteri, risiko pada menteri itulah. Pattern kenyataan akhbar pun dia ada pattern yang sama ke dari segi penulisan tu Datuk, ke ataupun
sebenarnya kalau pointers tu salah ataupun ada yang numbering tu salah ke terpulang kepada setiausaha Dia akhbar tu terpulang sendiri? akhbar. Cara Okey. kita buat siaran media tu, kalau orang media ni dia tahulah format dia macam mana kan. Ya. Kalau yang bukan daripada media ni, dia ikut format, dia main agak-agak lah. Ataupun ada orang lain cuba bantu dia buat format. Kadang-kadang kita nampak ayat panjang berjela-jela ni, itu bukan orang media lah yang menulis tu. Okey. Kita faham lah. Kita faham sendiri. Kalau orang media menulis, dia minimumkan maklumat ataupun fakta yang lebih tepat, sharp, supaya tak ada ruang untuk orang nak buat spekulasi lain dan sebagainya. Baik. Datuk, sekarang ni kita tahu digital media memang meletup. Saya rasa kerja seorang setiausaha akhbar tu bukan sekadar buat sidang media, buat kenyataan media, tapi mungkin ada yang tukang update media sosial kepada ahli politik ataupun menteri. Macam mana Datuk melihat perkembangan dunia digital tu dalam mempengaruhi tugas seorang SUA? Ya, sebab saya ni berada di dua zaman. Ya, saya terlibat dua zaman. Satu zaman ketika media cetak dan media penyiaran popular. Meletup. Di waktu tu baru ada blog, portal tak popular lagi. Kan, kita tak ada Facebook, tak ada apa semua ni yang lebih, orang kata lebih pantas menyebar maklumat ni kan. Betul. Sampai kita pun terkial-kial jadi kan. Jadi saya nampak begini, ni pandangan saya lah. Kalau seorang menteri hanya bergantung pada seorang setiausaha akhbar, dia akan jadi satu bebanan kerja yang terlalu berat untuk seorang setiausaha akhbar. Memang terlalu sukar untuk dia buat kerja sebab dalam keadaan maklumat terlalu banyak. Betul. Serangan boleh jadi tiba-tiba. Ya. Kita tak terjawab, belum kita nak cek fakta lagi, Dah nak ada cek satu serangan fakta lain. dah ada serangan lain, naik fakta lain. Kita nak dapat maklumat dalam kerajaan ni bukan senang. Banyak tapisan ni kan. Jadi saya nampak setiap menteri sekarang ni memang wajar dia ada pasukan dia. Dia tak boleh ada setiausaha akhbar je, dia kena ada tim media dia sendiri dah. Government pun kena fikir juga lah, sebab pejawatan masih lagi setiausaha akhbar. Ya. Dan yelah, kebanyakan menteri pun dia terpaksa outsource kerja-kerja untuk buat media sosial apa semua kan, pemantauan. Yep. Sebab kalau seorang menteri dia lambat respon kepada isu-isu berlaku, kecaman rakyat ni mudah sangat berlaku. Ya. Sekarang ni ayat-ayat dalam media sosial dari segi komen pun ganas. Tanpa tapisan. Ya, tanpa tu kan ayat dia maki hamun, macam Maki Pek Mai hamun. cakap maki hamun tu kan. Ya. Itu reality yang berlaku sekarang ni. Ya. Sebab dulu waktu saya di pejabat timah ni, kita dulu pun pernah juga dihantar mengikuti pelbagai kursus bengkel. Saya ingat lagi pada satu ketika kita di PPM ada pegawai-pegawai daripada White House. Dia jelajah Asia Tenggara. Dia buat bengkel. Satu bengkel untuk penulisan teks ucapan. Satu lagi ialah bengkel menangani media sosial. Okey. Ini White House punya pegawai media ni. Presiden Amerika punya. Dia jelajah. Dia bermula di buat bengkel untuk pejabat Presiden Filipina. Lepas tu dia buat bengkel untuk pejabat Presiden Indonesia. Dan kemudian datang Malaysia. Okey. Nak ajak kita orang lah. Aha. Media sosial macam mana di barat dan ni. Yang kelakarnya, okey, bengkel penulisan teks ucapan, okey, dia boleh ajar. Dia apa, dia tengok kita, okey, kita pun boleh belajar lah sikit sebanyak dia kan. Yalah, siapa tak nak belajar dengan White House? Okey, pegawai White House, kononnya. Kan? Padahal kita punya cara berbeza pun. Kan? Kita punya budaya, kita pemahaman, cara penyampaian kita berbeza. Tapi tak apa, kita belajar. Yang saya terkejutnya, apabila masuk hari kedua, kita akan belajar tentang cara menangani media sosial. Ya. Apabila pagi tu kita nak mulakan kelas, tiba-tiba dua pegawai daripada White House ni, dia kata kita tak payah teruskan kelas. Lepas tu kita tanya balik, you boleh buat dekat pejabat Presiden Filipina, you boleh buat untuk pegawai Presiden Indonesia, kenapa tak nak buat sini? Dia kata berdasarkan analisis dia, media sosial di Malaysia waktu tu kan, dia kata maki hamun lagi teruk daripada di Amerika. Ini kisah benar ni. Ini tahun bila ni tu? Ini waktu tu Datuk Encik masih TPM. Okey. Dia kata maki hamun orang Malaysia ni lagi teruk daripada Amerika. Jadi dia kata, dia beranggapan kalau beginilah keadaan dia kata, sebenarnya you all lagi berpengalaman daripada kita orang. Nak menangani orang yang di sosial media. Serangan-serangan media sosial, komen-komen terhadap pemimpin kan. Dia merasakan, dia hebat dah berjaya menangani komen-komen negatif terhadap presiden.
Bila dia tengok yang Malaysia punya komen lagi ganas, kelas batal. Kalau Datuk Seri waktu tu TPM mungkin ni 2004, 2005 zaman blogging Sebelum 2009. Datuk zaman Najib jadi 2009 jadi PM. Waktu tu. So kita blog-blog dia tengok, tapi dia ada sistem dia untuk menilai kan. Kita canggih-kecanggihan sistem dia kita tak tahulah bagaimana, tapi bila tu kita pun terkejut, takkan orang Amerika surrender awal sangat. Ajarlah kita kan, kita nak belajar. Kelas tak mula lagi ni. Tak mula lagi. Dia cakap itu, okey lah, fine lah. Bermakna kita sebenarnya level tinggi lah. White House tak boleh nak ajar. 2009 tu kita dah berhadapan dengan, sebab waktu tu serangan pembangkang pun hebat. Mana dia kita terpaksa berhadapan dengan komen-komen yang mengelirukan, komen-komen yang kurang beradab. Di Amerika ni kita tahu budaya pun komen-komen memang kurang beradab. Tapi di Malaysia ni serangan berjemaah dia lain macam. Di Amerika mungkin tak ada serangan berjemaah. Di Malaysia ada. Jadi mungkin dia menilai tu, okey lah, sebenarnya kita ni lagi teruk menderita sebenarnya berbanding diorang. Jadi kita dah biasa. Di situlah kita belajar. Tak apa, kita kata tak apa, kita akan usahalah untuk ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya tahu mereka Silap Akhbar pun pening nak berhadapan dengan komen-komen nak jawab. Tak terjawab. Sebab dia bukan ada satu platform Facebook sahaja. Sekarang ada TikTok lagi, aplikasi Twitter, X, sekarang ada Thread. Terlalu banyak. Banyak. Mungkin ada syarikat yang menyediakan perkhidmatan analisis sentimen. Dia boleh tahulah topik apa yang hangat berkaitan dengan pencarian dia, sentimen macam mana, negatif, positif. Dulu pun kita pun ada gunakan perkhidmatan yang sama. Tetapi nak counter tu bagaimana strategi dia. Kalau isu tu sekali-sekala muncul, kita ada cukup masa. Tapi kalau hari-hari, contoh sekarang, rakyat berbicara tentang harga minyak, kononnya tak semua terkesan. Tetapi yang komen-komen kita baca macam soal semua terkesan. Tapi kalau kita fikir balik, betul ke tak ada siapa-siapa terkesan? Kan? Macam tak logik. Tak logik. Jadi bila ada jawapan-jawapan di dalam komen yang ibarat menyokong tetapi jongkong buat rebah orang kata ni, dia menghangatkan keadaan. Yang tak puas hati ni, dia punya ayat, orang kata kalau dengar menanah telinga. Kalau membaca tu merah mata. Orang kata kalau tak kuat tu koyak. Okey, Datuk, apa tekanan paling besar kerja dengan pemimpin nombor satu negara sebagai seorang Setiausaha Akhbar? Pertama, kita kekangan masa dengan keluarga tak ada. Dia bukan tak ada, kita kurang masa bersama keluarga. Saya ingat saya waktu kerja dulu umur 31 tahun. Dan saya berhenti 2018 kan. Waktu saya terfikir, saya waktu tu anak bos seorang 3 tahun. Waktu jadi suar tu. Bagi suar umur 3 tahun, anak seorang umur 3 tahun. Kita baru nak seronok anak kan waktu tu kan. Lepas tu 2018, saya tak ada anak lain. Punya sibuk kan waktu tu. Sebab cuti Sabtu Ahad pun kita terpaksa ni. Cuma saya reda sikit, mula lega selepas saya dipindah ke jabat Perdana Menteri kan. Bila ada kemasukan 2-3 orang lagi Akhbar, kita lega sikit lah dari segi tak ikut sangat. Terus saja kita lebih pada benda lain. Tapi kekang masa dari segi masa bekerja tu tetap banyak. So average kita kerja mudah cakap lah 12 jam lah. Sebab waktu saya jadi Silap Akhbar pada tahun 2004, kita tak macam sekarang, maklumat tentang suatu kejadian berita kita boleh tengok search Google ke boleh dapat. Waktu tu susah. Saya rutin saya setiap hari waktu tu pukul saya bangun subuh, saya mesti dengar berita 7 pagi. RTM lebih awal kan. 7 pagi rutin pagi tu saya wajib dengar. RTM pun sebelum tu saya kena dengar. Sebelum saya pergi pejabat. Datuk Seri Najib masuk jabat pukul 8. So saya mesti bersiap, habis berita baru saya pergi pejabat. Sebab kalau saya pergi ke program, kalau saya tak ada maklumat apa peristiwa gini, dia akan tanya saya balik. Dia akan tanya saya balik kan. Kalau saya tak ada maklumat, pagi-pagi mana nak telefon pejabat? Ni apa cerita ni kan? Tak ada. Jadi saya akan dengar cerita tu, lepas tu baru kita apa-apa kita boleh update Datuk Seri Najib waktu di function. Itu sebab dulu waktu saya jadi Silap Akhbar, ada juga yang
wartawan yang tak gembira bila saya selalu saya tanya dia orang, apa isu nak tanya hari ni? Bukan saya tak bagi dia ambush sebab wartawan ambush ni suka. Saya pun dulu suka ambush. Ya. Saya ambush. Pernah bekerja sebagai wartawan saya pun suka kan. ambush. Tapi saya cakap kat dia orang, kalau you ambush, you tanya soalan Datuk Najib tak ada maklumat, dan Datuk Najib hanya jawab, saya tak ada maklumat, nanti saya komen lah, ataupun saya tak nak komen lagi, ataupun tunggu saya dapat maklumat. Kan tak menarik. Saya dah diajar dari utusan, pergi cover PM ke TPN, balik mesti ada story front page. Saya dah diajar begitu. Jadi saya pun tak nak kawan-kawan saya balik story dia enggan mengulas lanjut. Macam tu contoh kan. Kita nak bos kita bagi satu jawapan, story guarantee front page. Sebab saya dulu waktu kerja sebagai wartawan, saya sentiasa dalam kepala saya, setiap kali pergi program pastikan sidang media Datuk Najib ada value muka depan, ataupun tajuk utama RTM, tajuk utama bulletin utama. So macam ni lah dia dari Datuk jaga dia sewaktu Menteri Pertahanan sampailah ke PM. Perdana Menteri. Mungkin itu saya boleh katakan strategi Datuk dalam nak mengawal naratif media ni tu. Kita sebenarnya nak mengawal media dia tak mudah juga. Cuma kadang-kadang bila berlaku benda yang luar jangka, kita kena readykan jawapan lah. Macam dulu saya ada pengalaman dulu, contoh waktu saya jadi wartawan, saya buat satu story eksklusif berkaitan Datuk Najib juga ni. Sebab saya pun malas kerja Datuk Najib ni kan. Saya pernah waktu saya kerja wartawan, saya buat satu story eksklusif di tentera berjaya jumpa dan rampas sejumlah bom yang banyak bertu senjata di Sabah. Media Sabah langsung tak tahu. Tiba-tiba besoknya keluar muka depan utusan tajuk utama. Datuk Najib pun saya tahu, pejabat dia bising, mana si Akmal dia dapat maklumat. Yalah, kita ada sumber-sumber kita. Kita cerita betul, tak menafikan. Sebab yang bagi maklumat saya pun dia tahu, dia cakap saya, kalau saya tak bagi tahu maklumat ni, nanti orang lain dapat kredit. Padahal pasukan diorang ni susah payah untuk nak rampas tu, nak rampas tengah laut pula tu. Kejayaan besar ni. Jadi bila berlaku tu, dia pun ingat mana. Yalah, benda yang kita tak ada naratif kan. Besok dia terpaksa tu Sri Najib buat satu sidang media khas. Disebabkan kadang story dia. Bukan pejabat dia bagi info kat saya. Untuk dia dah tak ada. Dia terpaksa handle benda-benda macam ni. Begitu juga kalau media, kalau ada story yang mengejut-mengejut lah, tak apa, kita sedialah naratif untuk perbetul keadaan ke, ataupun kita cuba jadikan isu tu reda lah, yang panas. Sebab mana-mana kementerian pun akan ada isu panas. Tapi itu mungkin kalau style dulu tu mungkin boleh terus buat sidang media Datuk. Kalau andai kata sekarang ni lah, yang mungkin setiap jam tu ada je isu yang baru. Itulah cabaran getih pada Sri Akbar sekarang ni. Cabaran getih kepada nak buat sidang media tu bukannya boleh dalam 30 minit dah boleh buat kan? Boleh. Walaupun platform atau kemudahan tu ada. Contoh menteri dia nak buat live sekarang pun boleh untuk jawab isu kan. Tapi adakah itu berbaloi? Sebab kalau dia jawab ni sikit, besok dah atau sejam dua kan dah naratif lain, orang bawa cerita kan, macam-macam cerita tak habis. Baik kumpul sikit sehari dua baru buat kenyataan. Kalau nak terus keluar kenyataan, orang kata nanti menteri PDF pula kena kecam juga. Dia jadi kadang serba tak kena. Serba tak kena. Itu kadang saya kata kesian sampai Sri Akbar sekarang. banyak benda yang nak kena hadap kan. Sebab yelah, bila semua orang dah jadi, orang kata boleh jadi wartawan. Sama ada berita tu sahih tak sahih, itu belakang kira. Kedua, dengan ramai influencer, ramai yang nak jadi jurucakap sekarang ni dalam media, dia nak mengulas semua isu. Sikit-sikit petik nama, sikit-sikit petik nama tu kan. Tak tahu pun benda tu betul ke tidak tak kan. Betul, dia petik dulu. Jadi benda-benda ni cabaran besar. Jadi siapa nak jadi Sri Akbar tu fikir panjang lah. Bukan saya nak menakutkan. Dia jawatan yang agak menarik. Tetapi kita kena terima realiti, cabaran dia pun bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng dengar tu. Okey, Datuk, sepanjang menjadi Setiausaha Akbar, krisis terbesar Datuk pernah handle sepanjang menjadi SUA. Tak kisah sama ada sewaktu Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan ataupun saya ada banyak krisis-krisis yang saya dilibatkan. Walaupun saya bukan ketua dalam pasukan tu, saya membantu dari segi media. Tapi ada juga beberapa perkara yang
memahat kenangan jugalah yang apa dalam jiwa saya. Contoh, saya pernah waktu baru mula kerja, saya dihantar ketika tsunami melanda Aceh 2004. Yep. Saya masuk kerja bulan 5 2004. Tsunami bulan 12 kan. Okey. Muda lagi, saya pun tak banyak lagi pengalaman. Tiba-tiba saya diarah oleh Tuan Najib pergi ke Aceh untuk uruskan kemasukan geng-geng media kita untuk buat liputan. Okey. Di samping bantu, waktu tu saya pergi 3 orang dengan Datuk Syahlan, Sensor Politik Tuan Najib, TPM, dengan pembantu Tuan 3 orang bersama tim ATM dengan MKN Okey. di sana. Tugas utama saya bantu untuk media-media Malaysia boleh masuk untuk buat liputan. Sebab waktu tu tengah orang terputus hubungan tu kan. Saya sampai ke sana hari kelima tak silap. Hari kelima selepas tsunami berlaku. Kita hantar awal sebab kita tak boleh sampai lagi awal sebab airport kapal tak boleh mendarat kan. Jadi saya pergi dengan tim pertama dengan pesawat CN 235 dengan beberapa orang media. Hantarlah dulu. Tugas kedua saya ialah untuk uruskan lawatan Tuan Najib. Tuan Najib nak melawat pula. Lepas tu nak urus kemasukan satu lagi pesawat media. Okey. Kan? Yang itu. So saya duduk sana beberapa hari jugalah. Lama juga. Masa dalam bulan pertama tu macam-macam pengalaman saya. Pernah kita lompat terjun daripada rumah gempa bumi. Uish. Waktu saya ingatlah tim pertama saya dengan media, kita sampai, yelah waktu tu mayat pun ada gelimpang lagi. Kan? Jadi mana ada hotel. Jadi apa kita buat, pandai-pandai lah kita tanya orang kampung kat mana boleh sewa ke rumah kan. Yelah rumah hancur pun banyak. Jadi kita pergi beberapa kilometer tu, jumpalah satu rumah kedai, rumah 2 tingkat. Lepas tanya air ada tak? Dia kata sini tak ada masalah air. Elektrik ada masalah. Elektrik tak masalah, kita pakai pump, pakai apa? Genset dia bagi. Lepas tu air macam mana? Sini tak ada masalah sebab air pakai telaga pump. Oh, tak ada masalah lah Aceh kalau macam ni kan. Mayat satu hal lah kan. Jadi kita rasa ada ni lah. Cuma setiap masa bergegar. Waktu tu lepas tsunami tu masih ada. Setiap ada bergegar. Ada satu ketika tu masa saya pergi ke trip kedua, saya dengan seorang wartawan utusan, seorang jurugambar utusan, seorang lagi NST ke. Pernah kita melompat daripada tingkat 2 rumah sebab gegar kuat. Kita risau rumah runtuh, saya lompat daripada tingkap dekat atas. Punya takut lah. Walaupun kita rasa yelah takkan akan ada tsunami lagi besar kan. Tapi takut tetap ada. Sebab kita bukan negara yang rakyat yang biasa dengan gegar gempa bumi kan. Gegar orang pula tu. Lepas tu kita dengar pula beratus ribu orang mati. Mayat pun di depan mata kita masih ada lagi kan. Jadi benda-benda itulah antara saya dengan geng-geng media awal rasai kan. Kedua ialah dalam menguruskan lepas tu Datuk Najib buat arahan pula, kita kena bina satu penempatan yang boleh tampung 5,000 anak yatim piatu. Di Aceh waktu tu? Di Aceh. Waktu tu Aceh masih lagi perang. GAM masih lagi berperang dengan tentera Indonesia kan. Dia banyak kekang, banyak masalah. Kita nak pergi buat penempatan pun orang kata kawasan GAM. Tapi Datuk Najib cakap pula pada Datuk Syahlan, ingat waktu tu kan saya pun apa pun tolak tepi dulu, yang penting selamatkan 5,000 anak yatim dulu. Sebab diorang ni yatim piatu. Malaysia mesti hantar bantuan, dia kata kemah ke, makanan ke, pakaian, bantu 5,000 ni dulu. So kita okay, kita buat lah. And then same time kita buat media. Lepas tu kita hantar barang dengan kapal. Kapal pun ada macam-macam cerita lah. Yang media dihalau keluar kapal untuk hantar bantuan lah. Saya terpaksa cabut tangan minta tolong Tuan Najib, janganlah dihalau media yang ikut rombongan tentera kita hantar ni kan. Sebab kita nak bagi image yang bahawa kita memang bantu. Last lepas bising-bising apa-apa, belayar jugalah. Banyaklah kita sebagai akhbar telan sajalah apa yang betul kan. Janji, arahan kita buat. Kita laksanakan. Sebab dia bukannya benda personal, dia sebenarnya kira macam untuk negara lah juga. Image kita bantu negara kita kan. Betul. Bantuan Malaysia, sumbang rakyat Malaysia pula masa tu banyak. Dan kita pula tengok gambar macam-macam. Kita tengok kejadian tsunami di Kedah, di Pening pun kita dah lain macam simpati kan. Betul. Ini pula rakyat sana kan. Tu, licin kan waktu tu. Itu berkenaan dengan luar negara. Kalau dalam negara, Datuk? Saya antara yang saya masih ingat yang saya kenali lah peristiwa Tandau. Di Lat Datu Sabah. Itu. Saya ingat lagi waktu tu saya tak ramai, tim saya kecil je.
satu hari Datuk Najib panggil saya pergi Sabah, pergi ke Lah Dato', tengok apa berlaku di sana pasal sudu ni dia. Ya. Okey lah. Lepas tu saya kata saya bawa tim media tu. Bawa tim media. So saya pergilah. Tak ramai. Saya pergi dalam 6 orang je. Bila Datuk kata bawa tim media tu, tim media Datuk ke ataupun media lain? Maksudnya, Media lain memang dah ada. Okey. Maksud tim media ni saya bawa geng-geng blogger. Ya. Waktu tu zaman blogger lagi. Okey. Banyak kan. Kita tak ada portal-portal. Okey, sebab apa saya perlu buat. Lepas tu arahan Tok Najib pun, saya pun terkejut juga arahan dia. Saya masih menganggap diri saya ni budak-budak lagi. Padahal dah Kan? cukup Lepas tu, berpengalaman ni. lepas tu, yelah, kita selalu dia rasa terendah diri. Waktu tu arahan Tok Najib saya ingat lagi. Pergi ke sana, advice Panglima Angkatan Tentera, advice Ketua Polis Negara, advice Menteri Dalam Negeri, advice Menteri Pertahanan tentang isu-isu berkaitan ni kan. Pastikan maklumat-maklumat tertentu jangan mudah keluar. Waktu tu ada beberapa maklumat yang sepatut keluar terdedah. Okey. Jadi Datuk Seri Najib dia tak berapa happy lah. So dia tak nak ada haywire dari segi komunikasi media, sebab waktu tu ada sidang media selalu buat. Menteri pun buat sidang media. Tapi ada beberapa maklumat tak perlu keluar pun. Sebab waktu tu media asing ramai. Benda yang dilaporkan di sini disiar di Singapura, disiar di Filipina. Dan di Filipina maklumat tu disampai balik kepada Perandas Hulu ni. Ya. Jadi contoh penggunaan drone, kita cerita dalam berita penggunaan drone memantau ni, diorang tahu. Kau tahulah. Dah ganggu operasi kat tu. Waktu pun diorang pun dah dikatakan dah ada handphone yang boleh tengok berita. Jadi dia tahu. Ada juga beberapa kejadian yang contoh kehadiran Tok Najib patut dirahsiakan, tiba-tiba terdedah. Ya. Jadi saya terpaksa kenali macam-macam lah benda tu. Dan di waktu tu juga kita ada buat macam op kita sendirilah. Okey. Sebab kita nak bina satu naratif yang menunjukkan pasukan kita ni berwibawa. Pasukan sama kita berwibawa, dan kita ada dalam proses tu kita ada berjaya mencapai kejayaan dari segi operasi, tapi tak boleh dilapor oleh media secara meluruh sebab operasi tak habis lagi. Okey. Jadi apa saya buat, apa yang saya terlibat, ini saya cerita sini pasukan keselamatan tugas sana, kita pun ada hubungan yang baik. Dia minta tolong saya pula. Minta tolong Datuk. Okey. Siarkan beberapa maklumat, gambar, video yang menunjukkan kejayaan pasukan kita. Tapi diorang tak boleh dedah media secara ni kan. Jadi bila benda tu tersebar dalam portal atau blog tertentu, benda tu viral gila. Orang je yakin, oh ini sniper yang kena tangkap ke? Oh ni gambar, sniper kena tangkap. Di media tak ada lapor. Tapi benda ni dah viral. Orang tahu, ini betul tak betul? Benarnya betul. Itulah kerja tim-tim saya buat. Okey. Lepas tu gambar kapal diorang yang bot diorang yang dah dibakar supaya nak elak diorang balik. Benda tu media tak pernah lapor. Kita siarkan dulu. Contoh-contoh. Okey. Dan ada lagi video-video keadaan dalam tu yang kita sebarkan, yang bahan disediakan oleh pasukan keselamatan. Okey. Ini kita bantu untuk bina naratif untuk rakyat yakin bahawa pasukan kita ni berkebolehan. Okey. Dan ancaman ni boleh diselesaikan dengan strategi yang ada. Baik. Dan alhamdulillah akhirnya kita berjaya selesaikan insiden tu. Perandas Hulu pun yang menyerah yang berjaya ditewaskan, tewaslah. Baik. Datuk, itu berkenaan dengan Lahad Datu. Kalau kita pergi ke bab politik, Datuk. Sewaktu BN kalah sebagai Setiausaha Akhbar waktu tu. Yelah, waktu BN kalah tu pun saya pun dah letak jawatan. Sebulan sebelum pilihan raya, kita pegawai kontrak ni dah disuruh letak jawatan. Waktu pun saya pun dah ada perancangan sendiri. Ini cerita 2018. Waktu tu pun saya dah memang sama ada saya nak aktif politik ataupun saya nak masuk syarikat media. Saya nak aktif balik dalam media yang benda saya minat. Okey. Tapi walaupun begitu, apabila BN kalah, kita pun sedih juga. Dan saya bekerja kepada seorang Perdana Menteri yang saya rasa dia mempunyai kebolehan luar biasa dalam segi mengurus negara. Ialah berdasarkan pengalaman dia daripada tahun 76 terlibat politik, dia naik satu demi satu dan kan itulah banyak dia boleh buat keputusan yang menjadikan kita lebih cepat majulah. Saya gembira dapat bekerja dengan dia. Saya gembira, banyak saya belajar, dan
perangai saya pun banyak berubah ikut cara dia. Okey. Bila saya, sebab waktu saya 2004 saya masuk dia, saya ni kadang-kadang, yelah kita ni bukan baran lah, bukan apa, kita bersemangat kan, kita kadang buat keputusan tegas kan. Tapi bila start kerja dengan dia, ramai yang pegawai dia cakap dia, dengan Tun Najib ni kena ikut style dia. Tak boleh kasar-kasar dengan orang, kena lemah lembut sikit dengan orang, jangan ni. Lalas saya pun jadi lebih penyabar. Saya tengok dia ni penyabar Tok Sri Najib ni kan. Lalas saya pun ikut-ikut dia. Cakap orang pun saya kena sopan, lemah lembut, tak boleh tinggi-tinggi suara kan. Itu saya tengok dia ni, lama-lama saya penyabar betul dia ni. Bukan kata dia tak pernah marah orang, pernah. Tapi sabar tu lagi banyak daripada marah. Sebagai setiausaha akhbar, Datuk, kita dah bercerita berkenaan dengan bantuan Malaysia ke Aceh sewaktu Datuk Sri Najib, lepas tu apa yang berlaku di Lahad Datu Sabah. Dan kalau kita nak mengimbau tahun 2018, Datuk, sebagai seorang yang bersama dengan Datuk Sri Najib dari 2004, adakah Datuk menjangkakan kekalahan 2018 tu? Okey, waktu kita nak hadapi pilihan raya 2018 tu, macam-macam laporan lah Datuk Sri Najib dapat. Ada analisis kata kita akan kalah, ada analisis kata kita boleh menang tapi tipis, ada juga analisis kata 50-50 dan sebagainya. Lepas tu ada jugalah tomahan kata kita kalah ni sebab Datuk Najib tak diberi maklumat sebenar. Risiko kalah semua ni. Itu fakta yang salah. Sebenarnya macam-macam maklumat dia dapat. Maklumat tentang kemungkinan kalah, maklumat kemungkinan menang tipis. Tapi hakikatnya waktu tu memang susah nak menang. Ada beberapa faktor yang mengekang kita untuk menang. Nanti saya akan cerita. Tapi sebenarnya satu lagi yang orang tak tahu, sepatutnya BN bukan kalah 2018. Sebab sepatutnya kalau ikut akal logik dia, waktu tu kita punya pandangan, kalau tak dilaku sesuatu yang besar, 2013 BN dah kalah. Dah kalah kat situ. Sebab waktu tu momentum yang kita lihat, sentimen rakyat dah tak berminat. Makin kurang berminat dengan Barisan Nasional. Yelah, saya sebagai orang kerajaan, mana pegawai kerajaan, dan kita tengok analisis keadaan semasa kan. Yelah, UMNO ada cara dia, Barisan Nasional ada cara dia buat analisis. Sebab kita nampak sentimen rakyat kurang minat. Sebab rakyat dah mula nak tengok benda baru. Dia nak parti baru mentah, nak rasa berbeza culture pentadbiran negara yang berbeza. 2018 kalau ikutkan, memang ada juga laporan kata BN kalah. Tetapi saya lihat ada beberapa faktor pula yang membantu kita menang. Pertamanya, apabila Datuk Sri Najib memperkenalkan BRIM. BRIM dia memberi impak yang besar kepada rakyat. Waktu tu Datuk Najib dia mengatakan kita nak bantu rakyat, lebih baik bagi cash. Itu orang tuduh cash is king, cash is king. Sebenarnya bukan apa. Kalau kita bagi masuk dalam akaun, atau kita buat dalam program tertentu, dia menyusahkan rakyat untuk berbelanja. Sebab kalau kita bagi tunai, waktu awal-awal kita buat BRIM dulu, tunai ni dia menyelesaikan banyak masalah orang, rakyat di bawah ni. Sebab saya biasa ikut Tun Najib untuk penyerahan voucher BRIM, duit BRIM kan. Saya duduk belakang, saya akan tanya orang penerima ni apa dia buat, apa dia buat dengan duit ni. Ada satu kejadian di Terengganu, saya kongsi. Waktu tu saya lupa berapa ratus kerajaan bagi. Saya tanya pakcik ni, pakcik duit ni kalau dapat, pakcik nak buat apa? Dia tak kenal saya. Sebab waktu tu saya pun tak ada tulis pejabat Perdana Menteri ke apa. Saya pakai baju kemeja biasa. Dia kata duit ni pertama dia nak bayar tunggakan sewa 3 bulan. Dia nak kena halau rumah, nak kena halau. Dia nak layan. Saya tanya dia, pakcik sewa rumah apa? RM80. Saya kira 3 bulan baru 200 pun tak mampu bayar ni. Lepas tu kedua, apa pakcik dapat? Saya tanya dia. Dia kata dia nak hantar ni, sedih sikit lah. Saya dengar apa, saya sedih juga. Dia kata dia nak hantar RM100 kepada anak perempuan dia. Yang ketika itu belajar di Universiti Melaya. Di Universiti Melaya dia kata. Dia tanya, kenapa pakcik tak hantar duit kan tiap-tiap bulan? Dia kata dah berapa bulan dia tak hantar. Anak perempuan. Universiti Melaya, saya pun Universiti Melaya kan.
Saya kata, pakcik, habis macam mana dia survive? Kan, saya kata kan. Itulah, duit-duit yang ada berjimat lah. Tapi dia dah lama tak hantar. Dia nak hantar RM100, dia kata. Bayangkan. Setara tu Setara tu orang perlukan tunai. Tapi Datuk Najib kena fitnah pula lepas tu. Ya. Bagi duit orang ni, ini rasuah. Ni rasuah. Orang kata dedak lah kau waktu tu. Dedak. Sedangkan kesusahan rakyat tu ada perkara yang kita boleh salur kepada bantuan bentuk lain. Ada perkara perlu bagi tunai. Ya, betul. Dan jangan kita pelekehkan keperluan rakyat bawah yang perlukan tunai. Banyak dia punya masalah yang dia boleh selesai dengan tunai. Kita tak tahu dia berhutang dengan orang. Dia berhutang kedai runcit. Kan? Ini benda-benda tu dia tahu. Dia nak cerita orang, dia malu. Dan bila kita bagi tunai, tak apa, selesai sebagian masalah dia. Kita nak bagilah bentuk STR, kemudian masuk akaun setahun berapa kali, itu Alhamdulillah. Itu tugas kerajaan, bantu rakyat kan. Tak kisahlah kerajaan mana pun, you bantu, you ni. Benda-benda ni lah yang saya nampak impact tu lah yang membantu BN menang pada 2013. Padahal ketika tu dah diisytihar pun ibu segala pilihan raya. Masa tu Pakatan Rakyat bukan Pakatan Harapan lagi. Dengan tu, lepas tu kejayaan pasukan keselamatan kita di Lahad Datu. Okey, membantu juga waktu tu. Menumpas itu naikkan imej negara, imej Barisan Nasional dan rakyat bagi kemenangan kepada Barisan Nasional. Walaupun ketika itu dah ada tanda-tanda kemungkinan kalah. Okey. Jadi orang tanya saya 2018 tu bila BN kalah. Saya kata yelah bukan Datuk Najib tak ada maklumat, dia ada risiko kalah tu ada. Cuma faktor-faktor kita kalah tu sebab apa? Itu orang tak nak tanya. Tapi kalau orang tanya saya ada alasan kenapa kita kalah. Apa dia tu? Pertamanya, manifesto Pakatan Harapan terlalu seksi. Okey. Sebab manifesto dia agak apa kata terlalu manis orang kata. Okey. Istilah kawan saya yang saya tanya seorang doktor dia kata ayat dia terlalu seksi. Okey, terlalu seksi UMNO punya manifesto ni ibarat nenek tua. Okey. Bila berjalan seorang perempuan seksi dia kata dengan seorang nenek tua, siapa orang pandang dulu. Sebab tawaran dia terlalu menarik. Dan orang UMNO pun mengundi PH kerana nak merasai tawaran PH apa waktu tu. Okey, manifesto tu. Macam seorang doktor ni, saya tanya kawan saya juga. Dia kata keluarga dia mengundi PH bukan sebab apa. Sebab dia orang nak PTPTN percuma. Sebab dia kata ramai kawan-kawan adik-beradik dekat kampung, ramai anak dia belajar di universiti, belajar di swasta, menggunakan duit PTPTN. Siapa tak nak kalau 5 anak, berapa ratus ribu kita dapat perkecualian pembayaran balik. Logik kan? Ya. And manifesto lama pun kan. Sebab benda tu sangat mempengaruhi rakyat. Kereta murah. Tol dimasukkan. Di bandar ni tol satu bebanan. Ramai orang terpaksa bayar Saya bayar parking tol yang satu bebanan. Lepas tu apa lagi janji-janji dia? Banyak kebajikan ditambah lah apa, dan akhirnya tak dilaksanakan. Yang itulah yang apa? Ialah waktu tu orang terpesona dengan janji-janji dia. GST juga kan waktu tu GST dan kesannya tengok sekarang Datuk Najib dah cakap GST ni lah bantu kita time krisis waktu susah. Dia dah rancang begitu sebab kita tak boleh bergantung pada duit minyak semata-mata dengan hasil-hasil lain. Bila sekarang kita buat SST tak boleh bantu pun kita selesai masalah krisis minyak sekarang ni. Langsung tak membantu dah. Sebab hasil yang dikutip dari SST tak cukup. Dan sekarang baru nampak bahawa macam janji-janji Barisan Nasional dalam manifesto relevan, realistik. Macam tahun 98 manifesto BN yang kita bentang pada 2013. 96% janji-janji dalam manifesto tu telah ditunaikan pun. Tapi rakyat tak peduli. Rakyat lebih suka nampak PTPTN Mansur, tol percuma, minyak murah. Rakyat lebih senang. Yang itu BN tak boleh lawan. Sebab orang BN pun mengundi pembangkang, ramai beralih mengundi pembangkang sebab dia nak nikmat manifesto tu. Dan waktu tu mungkin kerajaan pun tahu, kerajaan waktu tu BN pun merasakan yang benda tu susah untuk dibuat. Tak, memang bukan susah lagi, memang tak boleh buat. Tak boleh buat sebab dia melibatkan perbelanjaan yang banyak.
dia akan menyebabkan hasil kerajaan huru-hara lah ayat kita lah kan. Sebab sepatutnya kita spend banyak ni untuk ini. Ni kenapa nak bayar subsidi banyak sangat? Kenapa nak ambil lebuh raya? Berapa banyak kita nak ni? Dia bukan boleh selesai satu malam. Macam ceramah-ceramah pembangkang waktu tu. Kalau hari ni kita menang, besok minyak turun. Hari ni kita menang, minggu depan tol dimasukkan. Tak boleh, sebab zaman Tun Najib kita terlibat dalam banyak rundingan untuk masukkan tol. Zaman Tun Najib kita berjaya hapuskan berapa plaza tol. Banyak 9 atau 11 tak silap saya. Saya lupa dah. Kalau saya silap nanti boleh betul saya lah kan. Realistik, kita nak berunding nak hapuskan tol pun berapa banyak implikasi kewangan terlibat. PTTN, kalau kita masukkan automatik, mana nak cari duit, nak tampung, nak bagi pinjaman seterusnya. Dan PTPTN ni rasanya sewaktu Datuk Seri Najib menjadi PM, setiap kali belanjawan adalah dia punya diskaun kan. Ya, diskaun. Siapa dapat first class dimasukkan terus. Kejarlah first class. Kan dia ada ni. Yang itu lebih adil lah. Nanti yang malam-malam belajar ni, yang tulisan suatu buku free juga. Sedangkan kita kos untuk menghantar pelajar ke universiti ni, untuk sediakan kemudahan universiti ni bukan murah. Sebab macam universiti tak silap-silap 90% perbelanjaan universiti ditanggung oleh kerajaan lagi. Jadi benda-benda ni kena realistik lah. Sebab itu Datuk Najib dia bukan tak boleh janji manis-manis, muluk-muluk ni orang kata. Tapi nanti macam mana kita nak urus kewangan kita? Di malam kekalahan keputusan PRU sewaktu tu, Datuk kat mana? Saya masa tu keputusan tu saya ada di PTC dan kemudian saya pergi ke rumah Datuk Seri Najib lah. Di situ ada juga beberapa insiden berlaku. Malam antaranya tu, kalau boleh dikongsi. Malam tu ialah ada beberapa pemimpin datang rumah Datuk Najib untuk minta dia umumkan peletakan jawatan. Sebagai orang kata, bukan istilah hukuman lah, kita kata sebagai tanggungjawab bahawa kekalahan Barisan Nasional ni ialah kerana dia. Saya ingat lagi waktu saya tengah tunggu tepi, Datuk Seri Rosmah datang kepada saya. Diorang ni tak sabar-sabar, keputusan rasmi tak keluar lagi pun, dah minta Datuk Seri letak jawatan, umum letak jawatan. Saya ingat lagi waktu tekanan Ketua Pemuda pun desak kalau tak umum letak jawatan, dia akan buat sidang media lah. Saya ingat wajah-wajah yang mendesak Datuk Seri Najib umumkan segera peletakan jawatan malam tu. Tapi saya malas nak sebut nama lah. Saya ingat wajah-wajah semua ni, sebab saya berada sana dan saya lihat siapa ada. Jadi waktu tu Datuk Najib dia bukan tak nak mengambil tanggungjawab. Dia mengambil tanggungjawab. Tapi perlulah masa sikit, kerajaan pun tak bentuk lagi. Perlu transisi elok-elok. At the end kita tengok lepas Datuk Najib letak jawatan, UMNO pun tak ke mana juga. Dan bila Datuk Najib aktif balik, bergerak dalam pilihan raya Negeri Melaka, pilihan raya Johor, kan, pilihan raya Sabah, faktor dia membantu kemenangan. Ini faktor bosku tu ke? Kalau kita boleh ni balik. Dia membantu kemenangan pilihan raya Negeri Melaka, Johor, Sabah dulu. Dan apabila kita tengok, bila Datuk Najib dah tak boleh berada di luar, berada dalam penjara, dia tak dapat membantu, kita tengok sokongan terhadap Barisan Nasional terus merosot. Datuk, saya rasa Datuk Seri tu macam sentimen terhadap Datuk Seri Najib tu macam bukanlah kembali pulihan 100% lah, tetapi tiba-tiba rakyat mula suka balik dengan Datuk Seri Najib selepas naratif daripada Pakatan Harapan PRU 14 2018 tu. Saya rasa saya nampak lah dari bosku tu macam mana boleh terciptanya kalau Datuk Mok ada waktu tu. Maksud dia macam mana? Yang apa khabar bosku? Malu apa bosku? Malu apa bosku tu? Malu apa bosku tu? Dia benda-benda spontan je. Geng-geng muda yang terlibat kan. Dia buat benda-benda spontan. Tapi macam sekarang ni malu apa bosku dah kurang disebut. Tetapi orang masih mengingat jasa-jasa dan perancangan Datuk Najib. Okey. Sekarang ni orang yalah, mungkin dia ada time-time dia juga. Macam sekarang ni ada rasa kecewa sikit rakyat dengan apa yang berlaku, dia ingat balik Datuk Najib. Dan Datuk Najib dia buat macam ni, dia buat macam ni. Saya bekerja dengan dia 14 tahun. Saya ingatlah banyak benda dia dah buat untuk rakyat.
Sebab kadang-kadang dia ni pun dia mudah lembut hati kadang-kadang. Benda yang sepatut tak lulus, dia bisik-bisik, lulus lah, nanti kesian kampung ni. Okay. Kan, sebab dia bukan tak nak lulus apa, sebab kekangan kewangan kerajaan. Kadang dia pergi melawat, penduduk nak ni. Dia kata kita pun ada duit, tak boleh lah lulus. Saya ingat dulu macam tempat saya parit, MRSM parit. Ya? Di Perak. Di Perak. Janji dibuat oleh seorang menteri daripada tahun 99. Kata nak buat MRSM parit, tapi dah berapa kali pelarian tak buat. Satu hari tu dia turun ke parit, rasmikan mesyuarat UMNO bahagian. Ketua bahagian mengulang lagi, minta supaya dibuat MRSM parit. Tapi waktu tu tak ada bajet. Saya ingat lagi penerbangan daripada parit nak ke Ipoh naik helikopter. Saya cakap kat Tok, dah lama dah BN janji nak buat MRSM dekat parit tu, tak ada lagi tu. Lepas tu kata, tapi diorang tak pernah buat perancangan pun. Bila kita check pun memang tak ada dalam rancangan Malaysia untuk bina MRSM parit, walaupun dah dijanjikan sejak 99 oleh seorang menteri waktu tu. Jadi saya cakap, Tok Sri, tolonglah, parit ni tak ke mana Tok Sri. Kalau dia dah lah pekan dia hampir mati, pekan orang tua-tua, kalau Datuk nak ada orang muda sini, buatlah MRSM sikit apa tu kan. Dia kata, duitnya mana nak cari kan. Tak apa, saya bincang dengan pegawai ekonomi kan, tengok boleh dapat duit tak boleh kan. Okey, saya tanya pegawai ekonomi, depan tu aja dia kata bagi saya 2 minggu untuk check. Dia kata okey, lepas 2 minggu betul, dia kata okey, kita boleh sediakan bajet. Dia bincang dengan menteri kata tak apa, kita buat MRSM parit. Dan akhirnya dapatlah MRSM parit di zaman Tun Najib. Dalam keadaan tak ada bajet, dia tak nak hampakan kendak UMNO bahagian yang mengharapkan. Dah lama 99 campur tu, saya kata lamanya kan. Itu Datuk Najib. Yelah, dari cerita Datuk Mok tadi, seorang yang bercakap pun lemah lembut, tak ada nak teging-teging orang. Susah dia nak teging orang. Ya, sisinya tu kata tak ada bajet, lulus juga akhirnya. Dia mudah kesian. Kesian. Sepanjang bekerja dengan Datuk Seri Najib, Datuk Mok, apa satu ayat yang dapat digambarkan tentang beliau? Dia ni seorang yang tenang, dan kedua, dia tidak mudah berprasangka buruk pada orang. Dia tak suka cerita buruk orang. Dia tak suka. Saya selalu ikut dia bila orang nak cerita benda-benda buruk pasal orang ni, individu ni ke apa pasal ni, dia dengar sekejap, lepas tu dia mula pandang tak berminat. Dia tak minat. Sebab dia tak suka berpandangan buruk tak ada orang. Dia bersangka pada dia, yelah, setiap orang tu ada kelemahan, tapi janganlah kita buruk orang. Dia pun tak suka kalau ada pegawai bercerita kelemahan pegawai ni, dia tak suka. Kalau nak straightforward je, okey tu yang ini kena betul dia ni, macam tu dia okey. Tapi jangan sebut sifat peribadi dia, kelemahan dia tu. Itu cara dia. Mungkin Datuk Mok boleh bagi tahu sikit sisi Datuk Seri Najib yang mungkin kita tak pernah tengok di kaca TV, di media. Dia mungkin ada satu apa-apa peristiwa yang Datuk ingat. Dia ada banyak yang ni, ada banyak benda yang orang tak tahu. Contoh dia punya simpati, dia punya tolong orang, kadang dia tak tunjuk. Ramai tak tahu Datuk Najib ada anak-anak angkat di kalangan rakyat Palestin. Dulu saya diberitahu kalangan anak bosnya pun dia ada anak angkat yang dia bantu setiap bulan, dia bagi bantuan kewangan. Supaya diorang dapat hidup membesar. Dia ada anak-anak angkat di kalangan pelajar tahfiz. Yang ni saya rasa orang pun tak ada cerita. Saya pun tak berapa tahu sebelum ni. Tapi lah akhirnya saya dapat tahu yang sikit kan. Sebab di kalangan pegawai yang jaga dia jaga rahsia. Saya kata macam mana ada anak Palestin dah lama dah Datuk Najib buat, tapi yelah rahsia dia kata. Ni dia jaga, ni dia rasa sumbangan dia. Kesian dia dengan perjuangan Palestin, kesian dengan apa yang berlaku di Bosnia kan. Sebab dia pernah pergi Bosnia dulu kan. Zaman dia tu. Benda-benda ni yang orang tak nampak. Dia punya ni Waimar pun walaupun dia dalam penjara kan, baru ni dia dalam, walaupun dia baca surat khabar pun, dia tengok ada orang tengah susah, dia potong surat khabar. Dia potong surat khabar tu sampai mahkamah, dia bagi kat pegawai dia, tolong bantu orang ni. Dia dalam keadaan dia macam tu pun, kadang-kadang orang nampak dia tegas kan, orang takut kan dia kan, tapi sifat membantu dia tu masih tebal. Itu sebab macam Brim tu, dia tak peduli. Dia nak bagi, dia bagi lah. Macam Felda, orang sampai cakap dia
menatang Felda ni seperti apa? Menatang apa? Minyak. Itulah. Anak emas kot Anak emas. Macam-macam dia bagi Felda. Ya. Sebab waktu tu dia cakap kat saya, duit Felda ni banyak tapi peneroka susah. Apa guna duit banyak tapi kita tak guna duit tu untuk bantu peneroka. Zaman dia pegang Felda, waktu dia TPM sampai TPM, dia pegang Felda, apa benda dia tak bantu Felda. Sebab berapa? Dia kesian tengok kenapa orang Felda hidup susah lagi. Kan? Duit banyak, bantulah balik, sumbang balik pada Felda supaya diorang boleh hidup lebih selesa dan diorang boleh bina keluarga. Sebab anak-anak Felda pun ramai pandai-pandai. Bila keluarga makin ramai, yang muda pun boleh balik, sebab orang tua-tua yang tinggal banyak kan. Felda tu hidup lah. Kalau Felda ni bangunan rumah lama, orang tua-tua, anak-anak tak nak balik, cucu pun dah tak nak duduk, Felda akan mati. Ekonomi tak boleh kembang kat Felda kan. Jadi dia nampak benda-benda tu. Datuk, apa yang Datuk rasa persepsi salah orang terhadap Datuk Seri Najib? Banyak jugalah orang kata. Banyak. Dulu orang yang Datuk sendiri rasa geram lah. Orang pelilah. Rasa macam kenapa lah cakap macam ni. Dulu orang kata yelah, saya bukan apa, dia kata dia takut isteri lah. Contoh kan, takut isteri lah, kononnya dia dikontrol oleh isteri lah, apa semua kan. Itu antara benda negatif. Sebab saya tahu ini serangan-serangan yang dibuat sebab bila pembangkang nak serang Tun Najib, dia tak ada modal. Tak banyak modal nak jatuhkan Tun Najib sebab dengan rekod kejayaan dia, cara dia ngurus negara, terbukti banyak yang betul kan. Jadi attack isteri dia. Tapi hakikatnya yelah, seorang isteri dengan suami, yelah, ada kadang kita berbeza pendapat. Tapi ayat kata isteri kontrol dia, tu tak betul. Okey. Tak betul. Sebab saya pun biasa ke rumah dia, tengok dia masih berhujah apa semua kan. Dia masih berbeza pendapat. Tak betul. Kalaulah Datuk Seri Rosmah yang kontrol, contoh kan, ni persepsi yang dimain oleh pembangkang untuk buat Tun Najib, negara takkan capai tahap macam ni. Kalau ada orang lain yang kontrol kan. Datuk Najib ni kebolehan dia ada. Pengalaman politik dia jauh lebih banyak. Okey. Macam-macam orang dia dah hadap, macam-macam orang dia dah berhadapan. Jadi dia ada idea dia sendiri untuk memajukan negara. Baik. Datuk, sebagai seorang yang berada dalam politik bersama dengan seorang Perdana Menteri sebelum ini, mempunyai pengalaman luas sebagai setiausaha akhbar, sejauh mana Datuk melihat dunia sekarang ni, media digital ni boleh mempengaruhi rakyat? Dia boleh mempengaruhi dia dengan cepat. Cabaran untuk orang yang terlibat dalam contohlah menguruskan kerajaan berhadapan dengan cabaran media digital ni, cabaran dia kadang-kadang saya fikir ngeri juga. Ya. Sebab kita boleh diserang tiba-tiba. Dan melalui platform yang banyak ni, kita boleh diserang dari pelbagai penjuru yang kita tak jangka. Jadi bukan saja dia boleh merosakkan nama orang, dia boleh tumpangan kerajaan sekelip mata. Ya. Dia boleh mempengaruhi dengan baik dan mempengaruhi dengan buruk. Betul. Walaupun kita cuba bina naratif yang bagus-bagus kan, tapi orang tetap ada yang tak puas hati dengan kita, dia akan jadikan negatif. Masalah kita ialah mana yang lebih orang suka baca, cerita positif atau cerita negatif? Negatif. Ya. Di mana bukan Malaysia saja, satu dunia. Cerita negatif, cerita yang kontroversi, itu lebih laku. Yang ada perkauman, yang ada hate speech tu cerita separa benar. Separa benar. Itu lebih laku daripada cerita sebenar. Cerita sebenar tu tak apa kemudian. Yang penting hangatkan dulu suasana. Itulah dia. Kalau Datuk diberi peluang macam untuk set satu unit media kan untuk menjaga seorang ahli politik sekarang, Datuk, rasanya apa cabarannya selain daripada netizen yang maki hamun hari-hari? Macam mana nak handle the challenge tu? Dia cabaran untuk orang politik, dia ada beberapa cabaran lah. Pertama dari segi politik dia, terutama dalam pilihan raya lah. Sebenarnya saya pun jadi konsultan untuk orang politik tertentu. Untuk pilihan raya pun saya terlibat. Untuk pilihan negeri saya bantu ahli politik tertentu. Saya dengan tim saya lah. Kita konsultan, kita tak buat percuma. Adalah harga dia kan.
Macam pilihan raya Sabah baru ni, saya bantu seorang calon dan dia berjaya mendapat undi majoriti tertinggi di kalangan calon parti dia yang menang. Dia dapat undi tinggi. Di Sabah pada 2020 sama, saya bantu seorang calon, dia pun dapat majoriti tertinggi di kalangan calon parti dia yang bertanding. Jadi pengalaman saya berdasarkan tu, saya punya penilaian kenapa orang politik dalam kerajaan makin merosot dia punya peratus undi apa semua. Sebab isunya salah faham tentang bagaimana nak guna media sosial tu. Sebab saya tengok wakil-wakil rakyat kerajaan, pimpinan kerajaan, dia menggunakan macam Facebook ke TikTok ke, lebih kepada menceritakan tentang aktiviti yang dilakukan. Sedangkan pada macam contoh pilihan raya atau hari, orang nak dapat cerita-cerita yang menarik. Bukan dia tak nak tengok menteri pergi hadir mesyuarat contoh. Potong ribbon pergi rasmi program. Dia nak cerita-cerita menarik kalau macam menjawab isu ke. Dia nak begitu. Dan saya dapati macam saya baru ni di pilihan raya Sabah, saya gunakan satu lagi pendekatan baru. Kita gunakan media sosial, cara penyebaran. Sebab saya nampak kalau kita ada naratif ke, ada bahan poster ke video, kalau kita masih bergantung pada jentera untuk sebarkan maklumat kita kan, benda tak jalan. Calon berhadapan risiko kalah dan sebagainya. Dan macam saya bantu calon ni, kita gunakan kita sebarkan bahan-bahan dia menggunakan ada beberapa kaedah sistem yang saya gunakan. Kita pastikan mesej sampai kepada pengundi sampai di hujung sekali. Kita pastikan mesej melalui WhatsApp sampai melalui platform media sosial. Pendekatan saya tak boleh cerita lah kan. Itu strategi saya kan. Strategi dia lah. Kalau nak menang pilihan raya, nak dapat undi majoriti lebih banyak selain populariti calon tu, mesej mesti sampai kepada pengundi. Sebab kalau masih bergantung pada cara lama, gunakan jentera untuk sampai mesej, tak sampai. Orang makin malas, jentera pun makin malas nak pergi rumah-rumah hantar mesej. Lepas tu kita hantar 1-2 risalah tak cukup. Kita kena hantar beberapa kali mesej-mesej yang berbeza, menjawab isu, especially lawan kita biasa bangkitkan isu kan. Ini kita tak jawab. Kalau macam Barisan Nasional, saya tengok balik-balik dia ada risalah, manifesto sikit, biar data calon. Lepas tu 2-3 benda je lah dia sebar. Sedangkan orang nak tahu jawapan kepada isu dibangkitkan oleh lawan ni. Kadang lawan tu dok serang-serang terima je tak lawan balik. Tak lawan balik. Itu yang berlaku. Itu yang saya nampak, itu antara punca calon kalah. Kalau mesej kita sampai, bukan saja majoriti bertambah, orang akan lebih tertarik nak ikut dia selepas tu. Alright. Datuk, saya percaya sekarang ni pengguna media sosial kebanyakan majoriti ialah generasi muda, dan saya yakin yang mereka ni perlu ada satu ilmu media literasi, terutama sekali untuk membaca ilmu-ilmu politik ni. Apa nasihat Datuk kepada mereka? Betul. Dia kena ada ilmu ni. Satu, untuk bezakan berita tu benar atau tidak. Betul. Itu yang susah. Betul. Saya buat master saya pun pasal benda ni jugalah. Saya buat master saya di UiTM. Saya buat di bawah Fakulti Pengurusan Maklumat. Saya pun, diorang pun terkejut. Dia kata saya orang media pertama yang buat master berkaitan media di bawah Pengurusan Maklumat. Selalunya orang buat untuk yang berkaitan dengan perpustakaan apa. Jadi tapi saya buat mengenai media sosial. Pertama, kita kena ada ilmu untuk bezakan berita tu benar atau tidak. Betul. Kedua, kita kena tahu berita yang disampaikan tu mengelirukan atau tidak. Kan kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu kesahihan dan mengelirukan. Terima je kan. Kadang kita kena faham, kalau kita ada ilmu, baru kita tahu maksud sebenar di sebalik penghantaran berita tu. Adakah ini propaganda, side war, atau saja nak cetukan spark benda-benda lah. Itu kita tahu. And then kita kena ada ilmu untuk menilai fake news. Kesan berita tu. Kita kena ada ilmu impact dia adakah kecil atau besar. And then kita kena tahu juga, ada ilmu baru kita tahu benda tu fitnah atau tidak. Ada banyak macam-macam lah. And then benda tu pun dia tidak datang melalui buku. Dia datang melalui proses pengalaman kan, dengan pengetahuan yang kita ada. Betul. Itulah cabaran dia, saya rasa, dalam
lajunya perkembangan dunia digital ni, kena laju jugalah ilmu untuk kita sampaikan berkenaan dengan media literasi, terutama sekali berkenaan dengan media sosial ni kan. Okey, Datuk, apa pelajaran paling besar sepanjang berada dalam dunia politik? Kalau boleh kongsikan. Politik ke dunia media? Dunia politik di mata Datuk sebagai seorang siswa akhbar. Ya. Saya nampak begini, saya nampak kebanyakan orang politik dia salah faham mengenai cara menguruskan media. Okey, cara menguruskan media. Ya, ramai orang politik kita dengar sekarang dia bercakap, kita perlu menguasai dunia digital. Kita perlu menguasai platform media sosial untuk nak berjaya, untuk pastikan parti kita dapat bertahan untuk kelangsungan semua. Tapi dalam masa siapa? Dia buat pendekatan yang salah. Okey. Dia suruh ahli buat aktif media sosial ni tapi ahli tak diajar macam mana, apa bahan yang anda perlu letak. Kan? Lepas tu bahan, kita gunakan media sosial tapi bahan tak menarik. Apa yang dimaksudkan penguasaan? Penguasaan, kita nak orang lebih ramai tengok kita punya. Bukan kita sekadar ada dan orang tengok lalu je. Tak boleh. And then media sosial orang lebih benda kontroversi dan benda menarik, kita kena create lah. Dia tak boleh bahan-bahan yang hamba. Faham. Datuk, rindu tak dekat Datuk Seri Najib? Ya, siapa tak rindu. Saya 14 tahun, saya boleh kata rapat. Sebab saya ke mana-mana selalu dengan dia. Ya. Saya sebab Datuk Seri Tengku, dia banyak di pejabat. Dia tak keluar sebab, yelah, di pejabat pun banyak tanggungjawab. Ya. Nak terlibat mesyuarat. Sebab macam saya, yelah, saya tak suka sangat mesyuarat. Saya lebih tak apa, biar saya dekat ground. Ke lapangan. Di lapangan, sebab apa-apa tak apa saya boleh settle. Tak boleh settle pun saya call dia. Okey. Yelah, di pejabat pun kita ada penasihat media waktu tu, Tan Sri Jaludin yang banyak bantu. Orang lama, dia jadi siswa akhbar kepada Tun Hussein On. Okey. Orang lama ni kan. Jadi dengan Datuk Seri Najib ni, kadang-kadang saya pergilah ke mahkamah, jumpa dia, dia tanya khabar kan. And then saya terus ikuti perkembangan dia setiap hari. Kadang-kadang saya, yelah, kita pun ada kekurangan kerja kita tak boleh selalu berada dia kan. Tapi saya tetap merindui satu benda. Cara dia berfikir untuk majukan negara. Okey. Yelah, Datuk sangat rapat dengan dia. Datuk rasa adakah satu hari nanti dia akan kembali berada di posisi seorang Perdana Menteri? Itu saya tak pasti. Tetapi kalau dia dah dibebaskan, tak mustahil orang akan minta dia kembali. Tapi yelah, kita tengok jugalah faktor umur. Sebab satu rahsia juga saya tak cerita kat orang. Mungkin hari ni saya kongsi sikit lah. Waktu saya kerja dengan dia pun, dia pernah memberi bayangan pada saya. Dia tak nak lama jadi Perdana Menteri. Dia pernah memberi bayangan pada saya. Waktu tu, dia bayangkan seolah dia nak jadi PM 10 tahun je. Okey. 10 tahun. Jadi saya punya percaturan, kalau dah 2009, makna paling lama 2019 kan. Makna dia 2018 ialah pilihan raya terakhir. Okey. Sebab itu bila pegawai kontrak macam saya ni diminta hantar surat persediaan, saya dengan rela hati dan senang hati hantar. Sebab tak apa, kalau Tun Najib katalah 2019 akhir dia ataupun dia ambil pertengahan pilihan raya sekali lagi kan, ambil lah 2023 contoh kan, at least saya dah prepare diri saya lebih awal untuk masuk di syarikat media. And then saya tak ada risau sangat lah dari segi perjalanan hidup saya. Jadi kalau satu hari, dia dalam sekarang pun kita tengok ramai juga komen kata kami rindu zaman Datuk Najib. Saya tak nafikan sebab jasa dia banyak. Dan perancangan dia memang untuk rakyat. Dia tak buat perancangan merapu-rapu ni. Dan orang pun bertanya saya macam mana Datuk Najib buat kerja kan dalam buat satu keputusan kan. Sebab dia banyak bertanya. Dia tak suka buat keputusan seorang-seorang. Dia benda yang dia tak pasti, dia akan minta pandangan. Kadang-kadang waktu saya ikut dia, call orang ni, dia nak maklumat. Maklumat, baru dia buat keputusan. Okey. Ya, senang saya cakap, dia jarang buat keputusan terburu lah. Baik. Okey, terima kasih Datuk Mok di atas perkongsian sebagai setiausaha akhbar dan juga sedikit sisi Datuk Seri Najib Razak yang mungkin pertama kali kita dengar pada hari ini. Dan terima kasih untuk anda yang menonton dari awal tadi sampailah sekarang dan terus support kami di OMM Podcast. Tanpa tapisan, cerita sebenar kami siarkan. Assalamualaikum.
OMM Podcast.